Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aslina binti Muhammad Diana daripada Universiti Malaysia Sarawak. Saya terbang dari sana hari saya boleh lupa. So jauh jalan dari sini sebab naik bas kan daripada Penang. Ni last minute juga. Jadi apa yang saya dapat saya akan share dekat rakan-rakan sekalian. Ada yang saya baru kenal dan ada yang saya tak kenal lagi. Jadilah. Okey, untuk projek ini adalah untuk tajuk dia Getar Dasar Laut, pengalaman realiti tertimbun sebagai interpretasi ekologi marine. Sebenarnya yang realiti terimbun ni bermaksud augmented reality. Jadi melayukan menjadi realiti terimbun untuk apa nama tu? BPRM. Okay, ini inisiatif MyCBR, one of kami punya development invention. Jadi yang ni diolah dalam bentuk penghasilan karya. Dia tidak lagi start dalam bentuk application tetapi dalam bentuk karya. So saya punya team members adalah Cik Anwar, saya punya team dan juga mentor, Dr. Ashik dan juga Zairul dan Zara. Okay, tengok dulu yang ni. Macam mana? Okay. Okey, sebenarnya ini adalah inspirasi saya wujudkan karya dan juga projek ini. Saya diving. Lepas tu biasanya yang kita dimanjakan ataupun digula-gulakan dengan pandangan yang sebegini. Yang ini memang saya ambil lah untuk tujuan nak upload Instagram dan sebagainya kan. Tapi memang ini yang di masa saya diving kat Mabu 2018. Yang ini. Tapi yang ni di Sarawak di talang-talang tahun 2017. Sebenarnya pada sebelum tahun ni table coral tu lagi besar. Tapi dia makin rosak sebabkan satu fishing punya activities, saur dan sebagainya. Jadi makin lama saya pergi, dia makin mana yang hari tu saya nampak kan? Dia rosak. Jadi kenapa kita tak preserve benda ni? Ini tak preserve. So apa yang saya buat, saya ambil gambar untuk tunjuk dekat sekarang diorang tak jaga kan, dekat bahagian dekat Satang dengan ni tak jaga, tapi Miri Sibuti diorang ada buat conservation punya ni. Okey, yang ni yang laku juga, yang ni close up dekat Miri, dekat Satang dan Talang-Talang. So sayanglah, table coral tu yang sebesar berapa kaki, dia jadi 3 kaki sahaja. Jadi saya nak ambil gambar pun macam sedih tengok kan. Dan masa tu baru saya tahu do and don'ts di dalam air. As a photographer. So masa ni bila buat kajian, kenapa kita tak try untuk utilize the capability of technology dan juga less dan dia nampak method dalam macam mana nak menimbulkan kesedaran dalam bidang ni, dia tak ada dynamicnya dalam ni. So mungkin kita berharap kepada marine conservation punya strategi yang sedia ada. Itu yang diusulkan dengan Jabatan Pemeliharaan. Okey, so ini buat yang ni dia start berubah. Kita tengok perubahan ekologi marine dia kompleks dan suka dipahami secara tekstual. Even saya baca banyak kali pun buku marine, ya faham lah tengok ikan apa. Tapi kalau nak dikongsikan bersama audience, dia agak sukar. Jadi kita sebagai artis, mungkin cara yang terbaik adalah menggunakan apa yang kita boleh buat. Okey, untuk mengelakkan pasif dan juga terlampau informatif, nak menambah rapatkan jurang antara saintifik dengan juga experience antara karya dan juga audience, dan sambil tu sebenarnya kita nak meningkatkan kesedaran dekat audience. Okey. Ini close up. Sebab tu foto siapa yang ambil gambar dia tahu kan. Bila kita ambil angle-angle yang cantik ni yang kita tunjuk kan. Tapi sebenarnya di sebalik ni tadilah. Ini sebenarnya location yang kami ambil. Sebab tu saya sangat suka yang semalam Prof Joe present special punya ni. Sebab bermain dengan yang ni supaya memudahkan diver dan juga educator kalau boleh buat secara virtual.
Yang satu saya tunjuk yang ni lah. Saya suka tengok dalam Google Earth tu tapi tak terfikir pula marine ataupun boleh dilihat dari sudut yang Prof Joji semalam. Ini yang dia ambil sendiri since 2018 dekat Mabul. Ini sebenarnya memang ada kat sana. Dekat Mabul dia okey. Tapi ia bahaya kalau ikut Coral Reef punya report memang semakin merosot. Sebab turis semakin ramai yang pergi sejak kita dapat direct daripada Korea atau China direct ke Tawau memang makin teruk. Boleh tengok kat report lah. So yang ni yang ambil. Yang ni juga, yang ni kecil je. Ini Nudie Branch. Kecil sahaja. Dalam ada yang 0.03 tu. Kecil. Nak tengok begini kan. Nak tengok lens pun adjust lens pun dalam air kan. Dengan nak buoyancy gitu. Jadi agak sukar. Tapi benda ni yang saya nak share kan bersama audience sebenarnya. Saya nampak apa yang saya nampak. Okay, ni Milisi Putih. Yang kat Milisi Putih ni biasanya dekat petroleum punya tempat. So, yang ni dia punya station yang ada apa nama tu? Gas, platform. Platform yang dekat itulah. So, semuanya ni dekat ni. Saya ingatkan dekat Sarawak hanya ada kat Satang dan Talang-Talang. Rupanya Milisi Putih pun ada. Jadi dekat sini memang dia punya tu masih sama juga dengan dekat Paya sama dekat apa nama ni? Mabul dengan kepala tu ada. So semuanya ada. Lagi interesting yang crab tu saya tak pernah nampak kat Mabul tapi dekat Milisi Putih ada. So menarik lah. Selain macam kucing ni kan. Kalau kucing ni macam tak seronok tapi saya tunjuk gambar. Saya punya kawan saya kali cakap pasal mesti next tu dia akan ambil lesson diving. Saya seronok dia kan. So ni Pulau Paya. Yang ni sejak tahun 2019 sebelum COVID kami pergi. Ini. Masa COVID ke? Kat Pulau Paya. Ini kat Kedah. Ramai tak tahu kat Kedah ada dive center. Sangat cantik. Compare dengan Mabul dengan kepala. Ini personal. Saya suka lagi dekat Paya. Sebab taman dia dijaga. Sekarang dia tengah tutup sampai, dia tutup bulan 3 sampai bulan 5. So ini yang ada. Ini saya punya student ambil lah. Saya suka simpan. Ini student ambil. Ini first lah. Dekat IMA satu-satunya yang offer underwater digital imaging. So yang ni yang student ambil. Ini student ambil. So untuk first timer tu okey lah. Tak apa. Dengan buoyancy lagi agak kompleks kan. So jadi ini bagi saya okey. Nampaklah Nemo sana banyak Nemo, banyak nudie. Ikan segar tu dia akan sambut kita, dia akan pusing-pusing kita. Kita akan nampak jellyfish. Sebab tu saya rasa dekat sana dia terjaga sebab perikanan jaga betul dia punya tempat. Ni gambar saya sendiri. Dengan ni gambar Fuad. So ni dia punya platform. Bawah ni banyak. Kalau kami pergi bulan 5 tu mating season untuk nudie memang banyak. So kita banyak skodeng nudie itulah. Itu susahnya kan. Dia tengok pun dia ambil gambar pun tak kan. Tapi yang ni dia punya. Sebab tu bila bulan 5 kita dah tutup ikan banyak lah. Ikan banyak. Itu yang seronoknya lah. So macam mana benda ni berubah? Dia transformasi medium. Daripada gambar, fotografi ada berfungsi untuk dokumen visual dalam bentuk dan warna dengan juga ekosistem marine. So transform dalam bentuk ni melalui AR. So image yang static dia diaktifkan dalam bentuk AR. Yang ni idea selepas bila dah ambil gambar, video. So benda ni berubah ikut masa. Awalnya bukan AR video tau, saya tak letak dalam ni. Kami buat dengan faculty lain. Kita orang begitu, kenapa tak buat something yang sebab interaktif. So masa tu tak ada AR VR lagi. So kita orang cadangkan untuk buat interaktif multimedia on the street. Jadi dia setuju, selepas tu kita orang buat AR. Sebab siapa yang pandai ambil gambar, saya tak pandai sangat, dia boleh, benda ni boleh buat macam-macam. Macam tu juga dengan painting ke, sculpture ke, dia boleh dikembangkan. So ini idea dia, so buat 3D dulu. Yang ni belum ada lagi AR. Okay, so transformasi ni dia representasi estetik kepada medium tafsiran. Di mana data, kita wujudkan narrative dan juga interaction antara audience dan juga kita berikan mereka. Okay, so ini sebenarnya ciptaan. Invention yang kita orang buat tahun ni, saya kumpul semua gambar dan juga video. So yang ni dah di copyright. So yang ni masih tengah buat sebenarnya. So under my CVR, dia bukan augmented reality saja tapi VR. Cuma dalam ni, yang ini, secara keseluruhan dia ada AR, VR, interactive map sebab saya perlukan orang yang mati dalam special tu. Jadi yang ni dia akan ada lah semua ni. Okay, sekarang untuk this project, saya fokus dekat AR dahulu. Okay, yang ni menggunakan AR supaya ada social interaction.
juga audience yang akan ada experience antara karya tu dengan kita punya karya dengan audience lah. So augmented reality. Okay, yang ni yang kami dah buat setakat ni. Tapi banyak lagi subjek lain. So ambil gambar, nampaklah 3D. Instead of kita tengok still foto, benda ni dia 3D. Dia bergerak. Dia bergerak. Tapi yang ni kamu tak sempat buat recording tadi tu. Sebab nak ingat nak tunjuk ni, tapi susah sikit. Jadi yang ni, kita sebenarnya nak integrate art, science dan teknologi dalam karya. Okay, jadi kita ada buat kat sini. Ini dia punya daripada ID gambar, video. Kita buat 3D modeling. Lepas tu terus kepada AR dan okay. Ini pangkor. Saya tak pernah pergi pangkor. Ini first time saya sampai kat pangkor. Jadi first impression saya search dekat internet, dibantu oleh student. Ada seorang pelajar yang rajin, dia tolong. Saya cari, saya tak jumpa apa yang saya nak fokus on modeling dekat sini. So expectation saya, macam yang saya tengok kat Mabul, mungkin ada sedikit macam dekat halang-halang yang tak tahu apa nak cantik. Jadi insyaAllah nanti dia hidup balik kan. Jadi itu yang sebenarnya expectation. Jadi lepas tu bila bincang fikir balik, mesti pulau ni okey kan. Jadi kita orang buat study. So dekat sini semalam hari kita pergi kan. Semalam. Cuma gambar saya ni tak sampai ke pulau diam. Dia pulau diam dekat sebelah situ kan. Yang dekat air pasang surut yang semalam dah present kan. Jadi dekat situ ada orang snorkeling. Jadi saya tengok aktiviti dia. Cuma dia tak ada diving. Kenapa? Dia kata air cetek. So saya sembang dengan abang-abang kat tepi tu, dia kata air cetek. So diving tak ada. Jadi macam mana korang rasa dia tengok apa kan? Jadi sayang. Kita pergi semalam tengok tempat kan. Kita tengok apa sebenarnya kan? Orang tu snorkeling dia pergi tengok apa? Mungkin ada something. Saya tak pergi lagi. Jadi saya tak cakap apa. So nanti saya kena pergi dari snorkeling. At least lah snorkeling. Okay kat sini. So bila dia kat sini, dia ada snorkeling. Tapi saya tahu bila buat kajian, dia ada negeri 9. Dia negeri 9 pula. Pulau 9. Tapi jauh daripada Pangkor. Saya tak tahu yang tu masih dalam Pangkor atau tidak. Saya tak tahu. So yang tu yang saya kena tanya nanti orang sini lah. Yang ni, masa kami buat kajian sebelum ke Pangkor, dah dapat acceptance letter tu. Terus kita cari information. So dapatlah jumpa a few yang cerita pasal penyu. Jadi yang ni antara yang kami jumpa. So kita orang terus buat yang ini. Kita try menjadi screen sahaja. Ini simple lah. So instead of dia bentuk yang 2D, dia ada keluar dalam bentuk 3D kat sini. So dia tak bersifat static. Yang ni first. Tengok penyu tu. Dah ada banyak agak cantik ni dah macam penyu belimbing kan. 2 hari punya modeling kan. Dengan tu, story lain. Okay, ini yang kita jalan malam. Saya tengah cari apa yang ni. Cik nanti saya memang nak tengok apa yang ada kat sini. Macam mana kita nak buat. Benda ni it's a artwork kan. Mungkin inisiatif yang bakal saya usulkan. Mungkin tak tahulah kan diterima atau tidak. Sebab sayang sebenarnya kalau ada. Bila sembang semalam rupanya ada. Bila tanya, tak dijaga sangat. Lepas tu sepatutnya bekerjasama dengan Jabatan Perikanan. Tak silap saya. So saya ingin juga nak tanya dia orang macam mana benda ni sebenarnya. So, yang ni. Tapi sebenarnya ada je yang narik kat sini. Kita boleh je tarik orang kan. Yang ni. Saya tak tahulah macam mana nak ni. Jadi nak buat yang ni sebagai tapak pameran. Apa yang menarik ni dekat situ dia ada letak juga information untuk awareness kepada pengunjung. Ini saya nampak lah. Supaya ini yang saya nampak kat situ. Saya masuk Malaysia tak dapat. Jadi saya tahu akan ada kat situ lah. Okay. Jadi kat sini sebenarnya nak gunakan mekanisme interaksi AR. Mungkin selama ni kami gunakan on screen tadi tu baru try di lepas. Lepas sebelum ni kita gunakan flashcard. Lepas tu kita orang design brochure, poster semua boleh di AR kan. Untuk tujuan conservation tadi lah. Untuk work. So yang ni yang kita cadangkan mungkin boleh diarahkan pada Acar. Saya tak tahu lagi. Yang ni baru semalam tengah fikir macam mana kan. Dan untuk model 3D dan habitatnya, pergerakan visual, landscape building, information dan juga yang ni dibuat secara berperingkat nantilah. Okay, yang ni untuk membuatkan sosial. Okay. Hilang je dalam saja. Oh yang ni.
Ini lagi satu yang kita orang try baru pagi tadi ni. Baru pagi tadi. Ini baru tadi pagi. Kan daripada structure tu. Saya yang ni baru tadi pagi. Nak AR dengan dia. Dan ni sebenarnya daripada structure yang kita tengok video tu tadi, yang gambar ni kan. Mungkin kalau orang tu datang kat sini ada something yang dia boleh tengok instead of dia datang, ni dah tak ada. Jadi mungkin ada information atau karya atau benda lain yang boleh ditengok melalui apa yang disikan. Interaction antara artis, antara karya dengan orang yang datang, pengunjung ataupun audience, dia ada kat situ walaupun tak ada orang kat situ, mungkin ada instruction dan sebagainya. Itu yang saya fikir setakat ni lah. Itu yang saya fikir setakat ni. Tapi sebenarnya banyak dekat otak ni selama sikit. Jadi kena keluarkan nanti. Jadi setakat ni yang ini sahaja. Kenapa dimensi daerah sebab menyebabkan emosi. Macam mana audience yang datang dia tengok kecantikan dan juga dia rasa nak cakap. Dia ada sense of belonging. Interaksi antara literia visual dan literary. Penyertaan aktif audience dan juga pelancong. Lepas tu yang ni sebagai misalnya kita dah selalu menggunakan pendekatan realiti terima iaitu AR sebagai media interpretasi baharu dalam ekosistem marine. So ini integrate antara seni, sains dan teknologi untuk menterjemahkan pemeliharaan pada pengalaman pelancong dan juga yang ini boleh menyokong literasi lautan, kesedaran terhadap pemeliharaan hutan marine. Okey, jadi saya harap dengan pelaksanaan dalam panggung, pelancong ini potensi jadi model pelancongan renaissance lah yang boleh di-apply dekat tempat lain kalau nak cara tu lah kan. Okey, friends. Okey, thank you. Ada soalan ke? Yang tadi yang saya tunjuk yang tadi tu, yang saya tunjuk yang ada phone sebelah tu, itu kan pakai QR saja. So orang boleh akses. Semua orang boleh akses. Iya. Iya boleh. Thank you. Ain. Terima kasih. Tahu jadi nanti. Okay, thank you. Terima kasih Cik Aslina. Okay, mana lu sokong Cik Aslina. Alright, tanpa melengahkan masa, dijemput pula Cik Puteri Aisyah Yasmin untuk pempertanyaan beliau.